Udah siap belum? Korang mesti pernah dengar lagu ni kan? Alah, lagu viral dekat FYP sekarang tu. Udah siap belum? Ya, jalan-jalan dengan sepat. Hari ni saya nak ajar udah siap belum dalam Mandarin. Udah siap belum dalam Mandarin adalah 准备好了吗? 准备 bermaksud bersedia. 好 menunjukkan sesuatu itu sudah siap atau selesai. Le menunjukkan perubahan keadaan iaitu daripada belum siap menjadi siap. Ma pula digunakan untuk membentuk ayat soalan. Jadi, 准备好了吗 bermaksud udah siap belum? Atau are you ready? So, kalau korang belum siap, korang boleh jawab Hai Mi. Maksudnya belum. Kalau dah siap, korang boleh jawab 准备好了. Maksudnya dah siap. So, korang udah siap belum nak pergi XO Live 2026? Komen dekat bawah.